Video ini tentang ilmu asas dalam pelaburan emas. Ilmu yang saya akan kongsikan hari ini sangat berguna untuk tuan-puan jika tuan-puan nak berjaya dalam simpanan emas. Pertama, tuan-puan mestilah guna duit lebihan untuk beli emas, bukannya duit kecemasan. Maksudnya, duit yang tuan-puan tak guna dalam tempoh sekurang-kurangnya 2 tahun akan datang. Yang kedua, jangan sesekali buat loan ataupun pinjaman semata-mata untuk beli emas. Ianya samalah macam tuan-puan buat pinjaman untuk melabur, tak sesuai pun. Laburan hanya sesuai untuk orang yang ada duit lebihan. Yang ketiga, saya perhatikan masih ramai lagi orang yang buat silap tentang pajak atau gadai emas. Arahnu bukan tempat gandakan keuntungan emas. Gadai emas hanya sesuai dalam keadaan tertentu sahaja. Contohnya untuk peniaga yang mahu buat pusingan modal. Yang keempat, sangat penting, simpanan emas hanya sesuai untuk simpanan jangka masa panjang, iaitu sekurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas. Sebab dalam jangka masa pendek, harga emas ada turun dan naik. Pesan mentor saya, nak untung dalam simpanan emas sangat mudah, iaitu beli emas secara konsisten dan simpan untuk jangka masa panjang. Bagi tuan-puan yang dah berniat untuk mulakan simpanan emas di Public Gold, tuan-puan boleh sahaja terus rujuk di pin video saya untuk saya bantu tuan-puan sebaiknya.